Tak ada idea nak masak lauk apa hari ni? Jom kita buat gulai daging. Kebetulan Raya Haji pun nak dekat dah. Sambil tu hampa save siap-siap resepi ni. Macam biasa, resepi Pak Long dah sediakan dekat bahagian caption. Save awal-awal senang, tak kalut. Tips untuk resepi ni, peranan pada cabai besar hijau yang kita guna memang lain rasa banding yang tak pakai. Ingat formula ni, gulai daging kalau cabai besar hijau mesti taruh lebih. Untuk daging, kalau hampa nak masak awal rebus sekali dengan rempah pun boleh, tapi kena masak lama dah sikit biar daging tu betul-betul empuk. Macam Pak Long ikut shortcut je guna pressure cooker. Senang, cepat, siap. Follow step by step, InsyaAllah rezeki. Siapa yang rasa gulai daging hampa nanti termimpi-mimpi, terkenang-kenang, tidur tak lena. Cukup rasa sedap tak terkata. Buat kata orang Ganu, jeliga molek. Oh, dah lah tu. Bagi Mak Long hampa test tengok pergi dia macam mana. Korang nak rasa?